emas yang elok-elok ni, yang nilai dia bertahan dalam jangka panjang, jual, pergi tukar jadi duit kertas. Emas jadi kertas. Duit kertas ni adalah kertas. Emas ni tuan-puan, kalau dia jatuh, harga dia adalah emas. Duit kertas, kalau dia jatuh, dia adalah kertas. Boleh faham tak beza dia? Sebab tu jangan jual emas ni saja-saja. Sebab nak jual emas nak letak duit dalam SB. Tak kena lah. Okey? Okey, mudah-mudahan tuan-puan clear lah. Okey, saya nak tunjuk sikit saiz emas 1 dinar. Bagi siapa yang tak pernah tengok lah. Ni 1 dinar berbanding dengan 10 sen. 1 dinar ni saiz dia 5 sen ni sebenarnya. 1 dinar 10 sen. Duit 10 sen lagi besar. 1 dinar lagi kecil. Saiz dia 5 sen. Okey. Ni bahagian belakang dia. Okey. Mana bagus dinar ataupun gold bar? Ni soalan biasanya. Mana bagus? Dinar ataupun gold bar? Ni 10 dinar 42.5 gram. Ni gold bar 50 gram. Mana bagus antara dua ni? Sama sajalah. Dinar ni tuan-puan adalah ukuran berat bagi emas. Okey. Saya nak cerita sikit lah tentang dinar ni. Dinar ni ialah ukuran berat. Dinar, gold bar. Dinar ni 1 dinar sama dengan 4.25 gram. Okey. Gold bar ni dikira gram, dikira kiraan dia gram. Zaman dulu kerajaan Rom, kerajaan Islam pun ambil benda yang sama. Dinar ni berasal daripada perkataan dinarius. Daripada kerajaan Rom bukan Nabi yang cipta dinar. Zaman Nabi ambil benda yang dah elok, teruskan je, tak ada masalah pun. Okay. Zaman khalifah lah baru ciptakan coin shilling emas yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam lah. Tapi dia berasal daripada Rom. Okay. Dinarius. Okay.